ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. Jadi kenapa saya suruh fokus dekat perkataan alaikum hujjatun? Situ tu dhammah tu, kita kata kita dah lakukan dhammah, tapi nak melakukan dhammah tu yang betul-betul tu, sebab tu dalam kitab ulama tulis kan, siapa ingat matan tersebut tentang dhammah? Mana dia? Tak tahu orang lain, tengok orang lain. Siapa ada kat sini? Wa kullu madmumin falai. Tak dengar suara pun kan? Cuba balik, ulang balik kan. Wa kullu madmumin falan yatimma illa bi dhammi syafataini dhamma. Setiap dhammah itu tidak akan menjadi sempurna kecuali kalau kita memuncungkan bibir mulut kita ke hadapan. Jadi dalam istilah ad-dhammah, bila ulama sebut ma makna ad-dhammah, indhimam asyafatain ila al-amam kan. Dhammah ulama sebut lagi indhimam asyafatain ila al-amam. Kenapa ulama menyebut dhammah itu ialah memuncungkan mulut? Kita sebut memuncungkan mulut satu. Bila kita sebut tentang muncungnya mulut, apa yang kita bayangkan? cerita dekat saya. يعني مثلا إذا استمعنا كلمة انضمام الشفتين، ماذا استمعنا وماذا فهمنا من هذه الكلمة؟ apa yang kita faham؟ rounded your mouth. العلماء قال انضمام الشفتين إلى الأمام. Why scholars of tajweed they said rounded your mouth to the front? Maksud dhammah tu sendiri adalah memuncungkan. Dhammah tu dah muncul dah. Tapi kenapa ulama menyebut ke hadapan? Siapa berjawab? Man mungkin jawab هذه الأسئلة. لماذا العلماء قال الانضمام الشفتين إلى الأمام؟ يكفي لنا أن نفهم كلمة انضمام. Cukup macam kita, cukup lah, dah faham dah muncung. Kalau kata muncung tu muncung lah, memang di depan pun kan kita duk kata kan. Tapi ulama tekankan lagi انضمام الشفتين إلى الأمام. tapi علماء tekan lagi, فالعلماء يضغطوا على هذا الموضوع انضمام الشفتين إلى الأمام, muncung mulut ke hadapan. You must round your mouth to the front. ليش? Kenapa? Kesempurnaan harakat tersebut. Lagi? Sebab lain? Sebab ada yang muncungnya ke bawah. Yang muncung ke bawah tu macam mana? Cuba Kak Nurini buat tengok. Yang bukan macam ke depan betul-betul lah. Kalau betul-betul dia sempurna, kalau ke bawah macam tu, macam nak isap straw kan. Okey kan. Jadi di sini kita dengar pada Kak Nurini kata al-ulama yaqul hakadha, yaqul انضمام الشفتين الى الامام. السبب لان في ناس يعملون انضمام الشفتين بالطريقه غار tu dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu kita gua. Ada orang dia buat muncul mulut dia macam gua. يعني ini karakter yang terdapat pada manusia. فهذه التصرفات وصفة موجودة عند البشر. انضمام الشفتين إلى الأمام بالزيادة أكثر من اللزوم. Jadi dia muncul mulut dia lebih pada had. Contoh kalau dia baca ayat kita tadi apa? Contoh fawalli wajhaka syatra kan. Contoh sebagai contoh ni kata mulut yang muncul lebih-lebih. Rajaan syariku hadzal bath fa Allah yarda alaikum wa yajurkum wa hadha min ajli al-manfa'a li ummah. Bantu saya ya untuk share live lesson ini
Semoga Allah beri anda pahala yang berlipat ganda, dan juga ini adalah satu yang sangat bermanfaat untuk ummah kita, ummah Islam ni. Duk baca Quran tiap-tiap hari dah ni, tapi tak tahu lagi apa kesalahan kita. Okey? Mari kita tengok. Contoh yang bila katakan al-mubalaghah fi indimam. Contoh dia katakan al-mubalaghah fi indimam, iaitu memuncungkan bibir mulut dengan berlebih-lebihan. Kaif? Macam ni contoh dia. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ sampai macam tu. Hada nusammiha curve. They curve their mouth. They are not circle their mouth, but they're curving their mouth. Jadi nampaklah macam gua. فَهَذِهِ مُبَالَغَةٌ تَكَلُّفٌ تَعَسُّفٌ. Jadi kita nak yang betul-betul kita indimam ila al-amam, muncung mulut ke hadapan. فيعطينا مثال العلماء يعطينا مثال. Ulama dah bagi kita contoh. فرسموا كمان. Jadi dia lukiskan lagi seolah-olah macam huruf U, kan?